Syarikat genting bukan syarikat catering. Syarikat genting dia tak buat jalan raya, saudara. Syarikat genting major bisnesnya, bisnes utama dia apa? Judi dan kasino. Judi dan kasino. Syarikat genting ambil duit saudara-saudara, meniaga. Akhirnya bila untung, dia dapat untung mana? Dia dapat untung daripada judi. Duit untung itu dia pulang kepada KWSP. Bila saudara dah menabung banyak, duit untung judi banyak dalam itu, hujung saudara nak pergi haji, hujung usia, akhirnya saudara keluar duit KWSP. Saudara sedar atau tidak, rejim UMNO Barisan Nasional tahu perkara ini. Mufti-mufti ni daripada Harun sana sini sampailah Harun Salim Baci, semua tahu benda ini, dan akhirnya dia membiarkan saudara-saudara pergi haji dengan duit judi. Ini bukan urusan pentadbiran kerajaan, ini urusan perniagaan, dan seluruh rakyat menanggung dosa tersebut, saudara. Dan saudara yang saya hormati sekalian, dalam ada bekas tentera tak sini? Anggota tentera ada bekas tentera? Okey. Saya perkenalkan saudara dengan Lembaga Tabung Amanah Angkatan Tentera, LTAT. Tentera dia tak ada KWSP, dia potong duit masuk LTAT. Saudara, LTAT ni saudara simpan sikit, saudara dapat untung banyak. Askar lepas pencet ambil duit LTAT, pergi haji, buat rumah, kahwin anak. Kalau tak ada anak pun paling tidak dia kahwin nombor 2 dengan duit LTAT dia. LTAT ni melabur duit di mana? LTAT melabur duit di sebuah syarikat, nama syarikat tersebut Berjaya. Berjaya bukan syarikat jual nasi lemak. Berjaya dia tak jual pasar. Berjaya company apa? Berjaya antara major bisnesnya adalah judi. Sport Toto bawah syarikat Berjaya. Siapa pemiliknya? Vincent Tan pemiliknya. Anggota, dengar betul-betul, anggota tentera, bekas anggota tentera, wajah bangkit marah dengan DAP. Sebab apa? Sebab saudara, Najib Tun Razak luluskan lesen judi bola. Siapa yang menentang? Ada seorang Singapura, nama dia saudara Anthony Loke, ahli Parlimen Rasa, DAP Rasa. Sebab kerana judi bola ni saudara, siapa dapat? Dapat kepada Vincent Tan. Syarikat Berjaya dapat lesen judi bola sempena Piala Dunia. Kalau lesen judi bola hari itu duit, saudara, syarikat Berjaya akan untung banyak. Bila syarikat Berjaya untung banyak, apa syarikat Berjaya dapat? Syarikat Berjaya akan dapat duit banyak, dan dia akan bagi duit yang banyak semula kepada pelaburnya, iaitu pengurus wang kepada tentera-tentera ini, dan tentera akan untung lagi banyak, dan tentera akan lebih seronok pergi haji guna duit tabungan judi bola daripada LTAT. Maknanya apa saudara? Patut anggota tentera marah kepada Anthony Loke, sebab Anthony Loke lawan judi. PAS juga lawan judi, keadilan juga lawan judi bola. Siapa sokong judi bola? UMNO sokong judi bola. UMNO sokong judi bola, saudara. Saudara yang saya hormati sekalian, penutup kepada hujah nak menjawab bab judi ini, saudara, saya nak bawa jauh sikit lagi. Apa dia? Sebuah syarikat nama Sokso Pekeso. Tahu Sokso Pekeso? Saudara, semua orang bekerja bukan kaki tangan kerajaan. Tiap-tiap bulan potong Sokso. Bala Tuhan datang sebagai kifarah mencuci dosa kita atas muka bumi ini. Kerja hilaf, masuk sekali mesin, hancur tangan. Akhirnya Sokso datang. Kita dah timpa bala Tuhan, kita pun astagfirullahalazim, kita ingatlah dosa-dosa kita. Sokso pula datang, saudara, bagi sumbangan duit yang saudara simpan. Saudara simpan sikit, saudara dapat banyak duit daripada Sokso setelah saudara ditimpa kemalangan. 4 bulan lepas, selama 4 tahun saudara, Sokso adalah pemegang saham terbesar dalam syarikat Carlsberg. Syarikat Carlsberg, saham terbesar siapa pegang? Sokso. Siapa Sokso? Duit saudara-saudara yang share dalam Sokso, yang dia beli saham dalam syarikat Carlsberg. Carlsberg tak jual teh tarik, Carlsberg tak jual jus oren, Carlsberg tak jual Coca-Cola. Carlsberg adalah syarikat pengeluar arak,
Sedara dah ditimpa bala bencana, sedara dah dapat kifarah daripada Tuhan, kerajaan UMNO tambah balak kepada sedara dengan bagi duit Arab kepada semua bangsa-bangsa kemalangan di tempat kerja. Assalamualaikum teman-teman UMNO yang duduk dalam gelap. Kalau hampa di jenis 5 perut 3 serangkai, buta perut tak ada akai, hampa terus duduk dalam UMNO. Kerana UMNO bukan saja keliru dan pecah belahkan Melayu, UMNO terus hancurkan orang Melayu daripada duit judi sampai duit Arab. UMNO bagi bersedarah orang Melayu. Saudara yang saya hormati sekalian, dalam bab judi ni Ustaz sentuh lagi UMNO ni saudara. UMNO ni tadi Kelantan Akhbar tadi Ustaz Azmi sentuh. Saya pun cari dalam internet, akhirnya saya jumpa tahun 1951 utusan Melayu muka surat 6/20 Ogos 1951 tulis jauh ni, Mufti Pulau Pinang Abdullah Fahim cakap apa? Judi loteri kebajikan. UMNO ni pandai judi, dia alah pula dengan ini bukan judi biasa, ini loteri. Tak apa, loteri kebajikan lagi. Saudara, UMNO alasannya antara dia apa? Dia terpaksa buat judi loteri kebajikan untuk kutip untung. Kenapa? Karena kita ni parti perjuangan, kita nak merdekakan negara ini, dan akhirnya apa pun kita kutip duit judi untuk perjuangan merdeka. UMNO memang ditubuh dengan semangat bertedarah duit judi. Dia merdekakan negara ini juga dengan duit judi. Saudara, hari ini kalau saudara masih duduk dalam UMNO, saya tak faham lagi pemahaman Islam secara tahap macam mana. Saudara yang saya hormati sekalian, saya kunci bukan lirik tapi hujah itu dengan kata apa? UMNO ni memang menjahannamkan orang Melayu. Bab judi ni tak payah sembang lagu mana lagi lagu. Isu tanah, saudara, isu tanah. Saya nak bagi tahu, tahun 1943 orang putih gazetkan tanah, kanun tanah negara dengan ambil 7 juta hektar reserve Melayu, tak boleh jual pada orang lain, mesti jual sama Melayu, nak maju mesti ganti. Orang putih tahun 57 orang putih keluar UMNO pewaris penjajah. 7 juta hektar orang putih tak bawa balik dah, tinggal kat UMNO 7 juta hektar. Tahun 2000 lebih saudara, ada sebuah kajian daripada Universiti Tempatan Equity Hak Orang Melayu. Berapa tinggal tanah reserve Melayu? Berapa tinggal orang? Tanah reserve Melayu cuma tinggal 3.4 juta hektar. Lebih daripada separuh telah hancur. Siapa hancurkan? UMNO yang hancurkan saudara. UMNO yang hancurkan tanah reserve Melayu. Saya bagi contoh, Kampung Baru tak semena-mena, tanpa ada persatuan Cina minta, tanpa ada kongres daripada orang Cina, tiba-tiba UMNO saudara, UMNO istihar 10% daripada Kampung Baru Kuala Lumpur kita bagi kepada orang bukan Melayu untuk dimajukan. Cina tak minta, Republik tak minta, kontraktor Cina tak minta. Yang minta siapa? Kawan toke Cina Najib Tun Razak bisik kat telinga dia, boleh ubah benda tersebut. Saudara-saudara yang saya hormati sekalian, dalam hujah Melayu ni saudara, baik daripada segi aspek perlembagaan, hak raja, hak agama, semua UMNO kabut penipu bapa kepada segala penipu dalam bab ini saudara. Sesedari saya menutup hujah malam pertemuan malam ini dengan sedikit perkembangan terbaru pertembungan Najib dan Anwar Ibrahim saudara. Najib telah panik. Dalam UMNO, tim yang bersidang untuk menjatuhkan Daulah Badawi telah bersidang semula. Saya ditemui, kononnya kerana apa? Saya ni orang antara yang radikal menyerang Najib dalam isu Al-Tantuya dan sebagainya. Tapi hak tu saya reserve dulu, kita tak nak cerita. Tapi persoalannya apa? Persoalan pertembungan telah wujud dengan serius dan Najib mula rasa tidak selesa. Daulah baik apa nama? Muhyiddin Yassin pun bukan dulu ontok sembang macam kena ayam kena sampah, mula berkepak dengan isu berbagai isu. Kerana perasaan apa? Najib dah tak lama, dia nak ganti Perdana Menteri Ibrahim. Dalam pada masa itu saudara, ada sebuah pertemuan di Kuala Lumpur. Pertemuan hari raya dengan bloggers dan Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir. Dalam pertemuan tersebut saudara, Tun Dr. Mahathir ditanya oleh kawan-kawan bloggers ini. Kan Dr. Mahathir ini macam artis, ada fan club dia. Dr. Mahathir, Najib ini ejen asing kah macam Khairi Jamaluddin?
kerana satu demi satu milik negara telah hancur. Blok L dan Blok M ini bukan perigi air, ini perigi minyak. Diserahkan begitu saja kepada Brunei. Tanah kereta api hancur lebur, tanah komersial Malaysia di tangan Singapura. Dr. Mahathir kata apa? Saya ingat bukan, tapi sebab mungkin Najib ni takut kot. Takut pasal apa? Gambar dia mungkin ada di tangan Singapura. Saya perjelaskan saudara dengan begini. Saya mohon untuk ambil 4 minit tambahan lagi. Pertama saudara,